Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arisa. Saya Zahra. Saya Irdina. Saya Fatihah. Kami dari Persatuan Puteri Islam Malaysia SKLKTP Bukit Permai. Macam mana ni? Awak kenapa, Fatihah? Saya nak ikat kayu ni tapi saya tak tahu macam nak buat ikatan silang. Mari kami bantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Abdul Razak. Hari ini saya ingin menunjukkan cara membuat ikatan buku sila. Mula-mula kita perlukan 2 tali. Kita letak tali kanan atas tali kiri. Lepas tu kita pusingkan. Tarik sedikit. Kita letak tali kiri atas tali kanan. Macam ni. Fungsi ikatan buku sila ialah untuk mengikat kain andor dalam pertolongan cemas dan mengikat bungkusan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Irdina Damia. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat simpulan bunga getih. Pertama, kita menyediakan 2 tali, iaitu tali pertama dan tali kedua. Mula-mula kita ambil tali yang pertama menggunakan gula yang besar. Kemudian kita mengambil tali yang kedua dan masukkan di bawah tali yang pertama itu tadi. Setelah itu kita menyediakan di atasnya. Kemudian bucu tali yang pertama ini kita memasukkan di bawah tali yang kedua. Kemudian kita tarik sedikit. Setelah itu di bucu yang ini kita memasukkan di bawah lubang yang kecil tadi. Kemudian tarik. Dah siap. Simpulan bunga getih digunakan untuk membentuk satu gulung yang tidak akan mengecil apabila ditarik. Simpulan ini sering digunakan di dalam aktiviti menyelamat, perkemahan dan mengikat tali pada satu objek dengan selamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arisa Insyirah binti Nuzul Nur Fitri. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat ikatan silang pada 2 batang kayu. Mula-mula masukkan tali ke kayu yang paling bawah. Kemudian silangkan tali tersebut. Lalu masukkan tali kepada kayu yang bawah. Seterusnya ambil tali dan masukkan ke lubang. Dan tarik. Siap. Ikatan ini digunakan untuk membuat gadget perkemahan seperti rak, meja dan gerbang dan pelbagai binaan lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aisna Zahra binti Zamri. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat ikatan manuk pada 1 batang kayu. Mula-mula kita perlu menyediakan 1 batang kayu dan seutas tali. Yang pertama, kita perlu membuat bentuk rebel pada tali. Letak tali kiri ke atas tali kanan. Ambil batang kayu dan masukkan, lalu tarik. Tada! Dah siap! Ikatan manuk digunakan dalam kebanyakan ikatan puteri Islam. Ikatan ini juga digunakan untuk mengikat tali pada 1 batang kayu, tiang atau pancang dengan kemas supaya tidak mudah longgar. Sekian, terima kasih.